Pernah tak kita sebagai pendidik cakap sesuatu lepas tu suasana kelas terus jadi senyap sunyi? Atau mungkin mesej WhatsApp yang kita hantar kepada ibu bapa macam disalah faham? Sebenarnya kan, ia mungkin bukan soal niat kita, tapi soal strategi. Jadi hari ini, jom kita bedah siasat satu topik yang nampak remeh tapi sebenarnya sangat berkuasa. Kesantunan berbahasa. Sebab setiap kali kita bercakap, setiap teguran kita bagi, setiap mesej yang kita type, semuanya ada kesan. Soalannya, adakah kata-kata kita tu jadi macam baja yang suburkan hubungan dan minat belajar atau jadi racun yang mematikan semangat? Inilah persoalan besar yang akan kita rungkai sama-sama. Baiklah, jom kita mula dari asas. Sebelum kita nak mula alat ni dengan betul, kita kena faham dulu apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan kesantunan bila kita bercakap tentang komunikasi. Cara paling senang nak faham kesantunan ni, bayangkan ia macam satu perisai. Bukan perisai untuk berperang, tapi perisai untuk jaga maruah atau yang kita selalu sebut air muka. Ia bukan sekadar nak jadi lemah lembut, tapi ia adalah tentang melindungi maruah diri kita dan juga maruah orang yang sedang mendengar. Okey, ini pula definisi formal dia. Tapi perkataan paling penting kat sini ialah sesuai. Maksudnya, bahasa sopan ni bukan satu set peraturan yang tetap. Ia sangat fleksibel. Ia berubah-ubah ikut situasi, ikut masa dan paling penting ikut dengan siapa kita bercakap. Jadi, macam mana kita nak pastikan bahasa yang kita guna tu santun? Senang je. Ia berdiri atas 4 tiang utama. Jom kita tengok satu persatu. Pertama, kehalusan bahasa. Maksudnya, kita pilih perkataan yang lebih sedap didengar. Kedua, mesej kena jelas. Sopan macam mana pun kalau orang tak faham tak guna juga kan? Ketiga, kena sesuai dengan konteks. Cara kita sembang dengan pelajar takkanlah sama dengan cara kita bercakap dengan pengetua. Dan yang terakhir, kepekaan sosial. Ini penting. Kita kena faham dan hormat emosi serta latar belakang orang lain. Dan keempat-empat ni, dia macam satu pakej lengkap. Tak boleh asing-asing. Okey, dah faham teori. Sekarang, jom kita bawa semua ni masuk ke medan perang kita yang sebenar, iaitu bilik darjah. Di sinilah kesannya akan nampak paling ketara. Tugas paling utama seorang guru yang santun sebenarnya adalah untuk mewujudkan satu safe space dalam kelas. Satu suasana yang selamat dari segi emosi. Sebab bila pelajar rasa diri mereka dihormati, barulah mereka berani nak bertanya, berani nak cuba dan berani untuk buat silap. Dan itulah proses pelajar yang sebenar kan? Alright, kita dah faham konsepnya. Sekarang, masuk bahagian paling menarik. Kita tengok contoh-contoh praktikal yang saya pasti ramai antara kita pernah lalui. Secara umumnya, kesantunan ni ada 2 jenis. Satu, kesantunan asas. Ini yang macam autopilot kita lah. Benda-benda yang kita buat secara automatik, macam cakap terima kasih. Tapi yang kedua ni, kesantunan berkendala. Yang ini perlukan kita switch on sikit. Kita kena berhenti sekejap dan fikir, okey, aku cakap dengan siapa ni? Situasi apa sekarang? Sebelum kita pilih perkataan yang sesuai. Contoh ni memang kena sangat. Bayangkan kelas tengah riuh. Kalau kita cakap, awak semua bising. Ia macam satu hukuman. Terus senyap. Tapi mungkin ada yang terasa. Bandingkan dengan, baik kita fokus semula pada pembelajaran ya. Nampak tak? Ia satu ajakan. Matlamat kita sama, tapi cara kedua ni menjaga air muka pelajar. Kesannya pada motivasi mereka jauh berbeza. Yang ni lagi satu. Zaman WhatsApp ni semua nak cepat kan? Saya nak jumpa tu mungkin laju, tapi bunyinya macam arahan. Macam kita lebih berkuasa. Cuba bandingkan dengan, saya ingin memohon sedikit masa doktor untuk berjumpa. Ia terus tunjuk hormat pada pangkat dan masa orang tu. Perubahan perkataan yang sikit, tapi persepsi orang pada kita sangat besar bezanya. Jadi, apa rumusan besarnya? Kalau ada satu perkara yang anda perlu ingat dari perkongsian kita hari ini, ingatlah ini. Kesantunan bukan soal jadi lemah lembut, bukan. Ia soal jadi bijak. Ia adalah pilihan strategik yang kita buat untuk membina jambatan, bukannya tembok dalam setiap perbualan kita. Dan sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Kita dah banyak bincang pasal bilik darjah, tapi cuba fikirkan. Di luar sekolah, dalam hidup seharian anda, mungkin dengan rakan sekerja, ahli keluarga, atau dengan orang yang kita tak kenal langsung, di manakah agaknya sedikit kesantunan yang strategik boleh mengubah segalanya? Fikir-fikirkan.